12.04 okey lah kita nak kata lambat sangat boleh lah okey. Setengah baru bangun. Saya mandi, basuh baju. Itulah saya bila dah tidur lepas subuh tu kan. Bukan lepas subuh, lepas dah hantar diorang semua, siapkan bekal lala lele, semayang lah semualah. Dah terlelap tu, saya memang macam tu saya perasan. Kalau bukan bulan puasa je, katakan kalau saya terlelap pada waktu itu pukul 7 ke pukul 8 ke, insyaAllah memang lambatlah saya bangun. Mandi apa semua. Lepas tu bagi Fahri makan, sambung lagi makan makaroni tu. Alhamdulillah 3 kali tambah juga. Tapi makaroni tu bila dah reheat macam tu kan, sebab dia kita susu kan, so dia macam melekat-lekat macam tu kan. Dia tak se-best masa kita makan dia masa panas-panas yang lepas masak tu lah. Kalau nak reheat kan dia yang paling apa orang cakap, boleh optimumkan dia punya taste dengan tekstur. Tekstur kuah dia tu adalah dengan steam saya rasa. You nak use steam ataupun you kena tambah air ataupun susu panas atas dapur. Barulah kita dapat cairkan balik lah dia punya kuah tu kan. Kalau microwave tak mampu buat, microwave tak boleh nak cairkan kuah itu. Tak apalah, yang penting dia dah makan lah, Alhamdulillah. Okay, pakai baju blazer ni sebenarnya, blazer Amalia. Cik nampak ala-ala korporat sikit. Pernah ada satu kisah dekat thread tu, dia pergi sekolah, orang ni ambil buku laporan anak kan. Dia bersiap lah, cantik lah. Lepas tu cikgu tanyalah, puan dari kerja ke, dari pejabat ke, office ke, tak kisahlah kan. Oh tak, saya tak kerja. Oh cantik kan, nampak dia macam cakap macam, oh cantik ni macam tu lah kan. Macam macam maksudnya cikgu tu punya impression, oh kalau suri rumah tak adalah bersiap sangat kot, tak adalah lawa sangat. Tak baik macam tu suri rumah sekarang letak So kalau saya pakai macam ni, confirm orang ingatkan saya dari office. Saya suri rumah. Alhamdulillah, saya suka. Saya okey je dengan kehidupan saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Thank you Allah. Cuma saya penat lah. Saya penat satu sekarang ni adalah Ilhan. Itu cabaran saya sekarang lah. Fahri dia masih menyusu, which saya actually berdoa lah, ya Allah bagilah putus susu pada bulan puasa ni. Dah nak separuh Ramadan dah, dia masih lagi melekat susunya. Melekat susu, masih lagi menyusu lah. Okay, so tu Fahri, Ilhan kan, Ilhan Masya Allah memang test your patience lah anak nombor 2 perempuan ke tak tahulah, memang pelik betul lah perangai dia. Astagfirullah. Sabila pun Amirul kata macam tu juga. Tapi Ilhan ni lagi dahsyat lah. Kita suruh dia cari buku, okay, ada buku yang buku homework kan, macam carilah buku tu kita nak buat kan. Kalau sentuh pasal homework je dia melalak. Belum campur dengan pagi-pagi nak pergi sekolah pun dia melalak. Tapi yang pagi-pagi tu saya lebih sabar lagi lah. Sebab biasalah tu kan, pagi-pagi kan nak merentan, tak nak pergi sekolah. Faham je. Sabila dulu pun 3 bulan baru dia okey nak pergi sekolah. 3 bulan. Tapi itulah macam Sabila, dia tak ada geng masa dekat darjah 1 tu, tak ada kawan-kawan. Ilhan ni dah ada kawan pun dia perangai kan. Lepas tu okay, so pagi-pagi sabar je lah. Kita orang ambil pendekatan sabar je. Dengan Amirul pun memang sabar je layan je kan. Kedang baju dia, gosokkan gigi dia kedang tu kan. Suruh ambil uduk semualah. Tapi kalau buat homework tu, ya Allah, dia punya mengamuk lah bila kita suruh tu. Tak boleh cakap sikit homework, nangis. Aku macam dah kenapa. Semalam saya cakap dengan Sabila, depan dia lah, okay tak apalah Kak Yung, saya banyak minta tolong Sabila lah. Sabila ni tolong check betul tak kan, gini kan. Semalam saya cakap Sabila tak apa, tomorrow kalau dia tak dengar cakap kita, dia nangis-nangis, kita biarkan dia, padam muka dia, biar dia kena marah dengan cikgu. Baru dia tahu. Saya cakap macam tu lah. Lepas tu Ilhan dia diam, dia diam macam tu lah kan. Lepas tu dia tarik rambut Fahri, dia bengang tarik rambut Fahri. Saya tarik balik rambut dia.
Saya kata kenapa you buat macam tu? Ha. You yang problem, saya cakap. Yelah, saya pun saya akui lah, saya tak cukup ilmu lah parenting saya ni untuk nak handle si Sabila Ilhan. Tak cukup ilmu. Memang nak kena ada baca buku anak nombor 2 perempuan. Macam tu. Saya nak carilah, serius. It's not easy lah to manage her, Masya Allah. Sabila pun ada perangai-perangai dia. Tapi at least benda-benda wajib yang dia kena buat, dia buat lah. Homework kan. Ilhan ni dia tak faham lagi benda tu. In fact, daripada Talika pun nak buat homework pun, Masya Allah. Ya Allah. Okay, so kan, saya marah balik, saya tarik rambut dia kan. Lepas saya akui lah kekurangan saya kan. Tak patut saya buat macam tu. Tapi lepas tu saya, lepas settlekan Fahri makan makaroni tu, saya masuk bilik dia orang. Saya peluk lah Ihan. Ihan dah tidur tapi dia terjaga dengar saya masuk. Fahri pun tiba-tiba cari mami. Saya peluk lah dia. Saya buat tangan macam ni lah. Lepas tu dia tak nak tau. Ni sini, tak nak. Sini 3 kali kot saya cakap baru dia datang. Lepas tu cepat. Lepas tu saya cakap dia, okay, you kena listen. Bonda dengan Lala nak help you buat homework. Kalau you tak nak listen besok, betul, Bonda biar je you. Okay, nanti tak ada feeling pun si Ilhan. Satu tak sempat. Sekarang 12. Macam tu lah, tak cukup ilmu lah saya mengaku. Memang nak kena cari buku. Buku ke, tak kisahlah apa benda, online information ke kan. Masya Allah, Ilhan, Masya Allah. Dia kotornya. So saya again sangat-sangat tak sabar esok nak makan dekat Sweet Tree. Saya cakap lah besok kita nak tema-tema ke kan, baju. Tema baju kurung ke, dia cakap macam tu. Lepas tu Atika cakap, aku memang dah berbaju kurung pun, cikgu kan. Macam okey lah, aku rasa aku nak baju kurung lah. So ya ikutlah dia, tak nak pun tak apa, saja je, so-sono. Okay, so semalam walaupun hujan tapi Amirul berjaya lah dapat pergi ke Rosyamart dekat Setia Wangsa. So dia belilah chicken slice. Dia beli chicken slice 2 kilo. 1 kilo yang dipotong, bukan, dia beli chicken breast yang macam isi sajalah. So 2 kilo, 1 kilo yang tak dipotong lagi, 1 kilo yang dah di-slice kan lah untuk kita buat sukiya tu lah. Kita grill kan. Tapi ada kurang dia lah. Saya macam apa yang kurang lah. Beza lah kita grill chicken dengan grill beef kan. Beef tu kan lebih, dua-dua sedap tapi dua-dua ada different punya flavor lah kan. Alhamdulillah. Semalam saya cakap Amirul, Alhamdulillah tak ada apa-apa makanan yang tak ada apa-apa makanan yang tertunggak. Maksudnya yang saya simpan. Kejap Mari nak watch. Okay, lepas tu okay, planet. Okay, lepas tu tadi ada lagi lah Tom Yam, saya tak habis lagi. Tapi dah sebab lagi pun 2 ketul ayam macam sekat. Okay, so okay lah, tu je lah. Tak banyak sangat lah yang tak habis, itu saja. And then tadi saya pun akhirnya buang lah. Ada benda-benda dekat freezer. Mana? Tak nak apa? Nak tukar? This ke? Okay. Ada 2 bekas sayur bayam yang, ya Allah, takutnya bayam yang saya buat style bancan tu masa kita diet tu kan. Saya rasa saya tak nak makan lah kot. Dia pun dah beku macam tu, dah beku gila. So bila kita defrostkan dia pun dah tak lalu, dah tahu dah kan. Okay, lepas tu ada satu bekas lauk ayam masak merah rasanya daripada kenduri siapa tak tahu, pun saya buang. Lepas tu ada apa kuah, Mama Amirul panggil kuah durian. Mama panggil kuah durian, macam serawa durian lah kan. Durian yang dah dibuat kuah tu kan. Amirul simpan, Mama bagi tahun lepas lah. Saya tanya abang nak lagi ke? Buang lah, dia cakap. Okay.
Lepas tu finally ada kuah kacang ya. Kuah kacang kakak saya bagi. Dah aku tak tahulah, dah 2 tahun ada kot. Lepas tu dia kata macam nak simpan lagi. Saya kata tak payahlah bang kan, dah lama sangat ni kan. Ni lah, buat baru je lah. Lepas tu dia kata okey kita buat baru. Macam okey nak. So banyak jugalah kita buang tadi. Okey lah, nampak ringan sikit kita punya freezer tu. Itulah, so walaupun saya bye, okay, bye Hamayo. Walaupun ada masanya kita nak selamatkan kan, kita nak be practical, nak simpan, boleh makan lagi. In the end ada juga yang kita buang lah. Ya, macam itulah. Ya, bukanlah practical, tak nak membazir. Lepas hantar Subisha nak pergi Bukit Nas Supermarket jap. Wayang kirim barang. Dia nak buat buttermilk chicken. Buttermilk chicken. Dia kata dia tak makan lauk tu, tapi dia nak buat untuk Akbo dia. Macam lepas tu dia kata I bagi dah nanti lebih, nanti bagi buat lah juga untuk satu tu. Sabila suka lauk tu. Sabarlah. Janganlah tinggal kawan you. Dia. Let's go home. Balik awal. Yay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Lagi dah. Okay, terima kasih. Ada nak cina. Akan mesti nak cina. Rindu laptop pula. Hi girls. We Yay. got short. Oh, okay. You guys okay? Yeah. Dia orang dapat Intan dah nak nangis dah tadi, tahu tak? You're so brave. You dah ambil dah. Good job. Dalam dapat dulu last masa yang empat yang dapat dekat sini ke bawah. Yang jatuh sekarang ni dekat atas tu. Oh, masa 4 tahun pun ada kan? Papa bawain hamster yang pernah sakit sangat. Oh, ya ke? Are you okay, Subisha? Okay, did you cry ke? You cry ke macam Ilhan? You cry ke? You macam almost cry? Tak, dah nak. Dah nak, okay. Tak bonus. Tak nangis, okay. Bonus. You were Saya all kita really boleh. Erina brave, tahu tak? Ya. Dia tak cry pun, tak tutup mata pun. Lepas tu Erina macam scared. Nanti dia takut. Nanti dia tak takut. Mula-mula dia takut, and then dia tak takut dah. Nanti sikit besar. Saya sakit sangat. Ya ke? Ya. Erina cakap saya 6 tahun saya pergi hospital. Nanti dekat sana besar-besar. Doktor dia buat shot dekat tangan I besar-besar. Fahri. Besar kan? Lepas tu Erina cakap Subisha brave. Lepas tu dia cakap dekat Subisha macam ni, Subisha you said you were brave. Lepas tu Subisha cakap I am not brave. It's okay, you can be scared. Tak ingat dia cakap. Tak ingat Subisha cakap what did you say? I didn't. Fahri, why are you being so loud? Okay, it's okay to be scared, but then you changed, right? You became brave. So you guys are awesome. Tangan ni atas. Tangan ni kan? Left kan? Left. Atas. Sakit sangat. Sakit kan? Sekarang still sakit ke? Sakit. Masih sakit lagi. Jangan panas. Lupa nak cerita semalam dekat the campus tu nampak Nora Danish. Dia kan ada kedai dia kan, Padang Teduh. Dia punya kedai makan dekat the campus tu. Nampak dia, Mira pun nampak lah. Ambil dah gambar Mira cakap kan. Saya cakap tak nak. Lepas tu nampak Siti Khadijah masa kita orang makan aiskrim taffy tu. Dah siap dah? Wow. Jahit semua. Okay Maya, thank you. Maya jahitkan bag lunch bag dia orang ni dah cabut. Maya jahitkan. Thank you Maya. Kita makan dalam taffy tu, lepas tu pandang keluar saya macam Siti Khadijah betul. Saya macam tak tahu, somehow saya kenal pula dia. Tak ramai yang saya kenal lah belakang baru ni, tapi Siti Khadijah saya kenal. Cantik, memang cantik lah kan. Mira kata tinggi je. Saya kata tak kot, dia pakai dia punya heels bawah pinci kan. Maksudnya mungkin ketinggian 160 lebih, campur heels saya lah 170 lebih kan macam tu. So itulah Ampang tu, the campus tu banyaklah artis melepak kat situ. Tiba kita panaskan macaroni Ilhan, dia tak makan sebab dia jadi dry lah. Saya dah cakap tadi kan, dia quite dry. So what I did was saya tambah sikit air, saya masuk dalam microwave ni, lepas tu kita kacau-kacau dia so dia berair sikit lah. Saya cakap kena makan macaroni dulu baru boleh makan potato chips saya beli. Mudahnya. Macam tak mau berhenti. Panas.
Panas. Panas. Panas. Panas. Okay, nampaklah dia beraya sikit. Nampaklah dia tak dry sangat. Sebab saya dah tambah air. Dan kita buat macam mak ni lah, ditutup, di cover kan. So bila di cover macam tu, dia macam adalah berlaku air keluar ni. Bila air keluar ni, dia tak dry sangat lah. Patutnya hari ni ada orang nak datang repair aircon. Pukul 1 lah. Pukul 1 lepas saya ambil Ilhan. Lepas tu jadi saya plan untuk yelah tak balik sini lah. Lepas ambil Ilhan kita pergi rumah mak. Lepas ambil Ilhan balik rumah lah. Lepas tu Mira bagi tahu dia datang later lepas asar. Macam okey lah. So kita datang lah sini seperti biasa. Yeay, pandai buat pizza. Red pizza. Mainan air. Oh ni ke? I don't know. Oh ni. Ni pergi mengaji ke apa entah. Busy. Okay, jom sok budak makan. Okay. Okay, you can push now. Fari. Jatuh pula. Okay, push. Dia tak jatuh. Kenapa tak jatuh? Yeay. Oh. Yeay. Not again. Nak again. Yay. Yay. Macam mana? No. Ni Fari punya hair lah. Lele pun nak buat juga. Jom cepat kan Fari, mami hak ke? Okay. Fari punya. Mami buat ke Fari buat? Fari buat. Okay. Ada lagi kat sini. Ada lagi dekat sini. Belum. Nak bubur saya ambil. Okay. Oops. Fari. Fari didn't wait. Nak buat lagi. Not again. Okay, sekejap. Panjangnya. Takut. Jangan Fari dong. Jangan. Lele dah susun dah. Tak payah nak. Sikit tadi. Terong balado Amirul masak. Ini pun ayam masak kicap Amirul masak malam tadi. So kita masuk ke dalam microwave, dia jadi macam ni lah. Ini saya buat tadi tofu telur. Yang ini ayam dalam makaroni yang budak-budak tak makan. Alhamdulillah rezeki hari ni. Thank you ya Allah.